23 November. Sekumpulan 5 lanun Somalia yang bersenjata berat baru sahaja menaiki MV Central Park, sebuah kapal tangki kimia yang sedang melalui Teluk Aden. Para lanun berasa yakin dan mengawal keadaan. Mereka percaya mereka akan mendapat habuan besar tidak lama lagi. Mereka silap dan dalam beberapa minit berikutnya, mereka akan sedar betapa besarnya kesilapan yang baru mereka lakukan. Ketika berita mengenai rampasan kapal Central Park mula tersebar, reaksi sebahagian besar dunia ialah rasa terkejut dan keliru. Kerana era lanun Somalia sepatutnya sudah berakhir, malah ia telah berakhir lebih daripada sedekat yang lalu. Antara tahun 2008 dan 2012, kegiatan pelanunan di luar tanduk Afrika mencapai kemuncaknya. Imej-imej pada masa itu sukar dilupakan. Laporan berita sering dipenuhi dengan kisah kapal tangki, kapal pukat tunda dan kapal pembawa bahan kimia yang dirampas oleh lelaki muda Somalia, biasanya bersenjata AK-47 dan RPG. Dengan menggunakan bot laju kecil untuk mengejar sasaran mereka, lanun akan memanjat naik ke atas kapal dengan menggunakan cangkuk, tali dan tangga sebelum menawan anak kapal sebagai tebusan dan mengemukakan tuntutan wang tebusan yang melampau. Seiring berlalunya tahun, operasi mereka berkembang, baik dari segi skop maupun skala. Jumlah insiden mencapai hampir 300 rampasan pada tahun 2011. Dan perairan Teluk Aden, Laut Arab, malah sebahagian Lautan Hindi menjadi semakin berbahaya apabila kumpulan lanun semakin berani dan tamak. Syarikat perkapalan terpaksa mengambil langkah yang semakin terdesak untuk melindungi kapal mereka, seperti mengarahkan kapten untuk meningkatkan kelajuan apabila melalui kawasan berhampiran Somalia, mengupah pengawal bersenjata persendirian untuk menjaga dek dan juga memasang dawai berduri di sepanjang sisi kapal untuk menyukarkan lanun menaiki kapal. Ia berkesan, tetapi hanya pada tahap tertentu. Serangan tetap berlaku dengan lanun memperoleh berjuta-juta dolar untuk diri mereka sendiri, klan yang mereka sertai dan penaja gelap mereka. Pada April 2011, mereka mencatat rekod dunia untuk bayaran tebusan tertinggi yang pernah dibayar. Selepas jumlah yang mengejutkan sebanyak 13.5 juta dolar dibayar untuk pembebasan sebuah kapal tangki minyak mentah sangat besar yang berbendera Greece atau VLCC dan 25 anak kapalnya yang telah dijadikan tebusan selama 58 hari, kapal itu membawa 2 juta tong minyak bernilai sekitar 200 juta dolar. Yang sedikit sebanyak menerangkan mengapa wang tebusan yang begitu besar akhirnya dibayar. Tetapi jelas bahawa kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlaku berulang kali. Dunia tidak boleh berdiam diri dan membiarkan lanun terus meraih keuntungan selama-lamanya. Jadi, mereka memutuskan untuk menghantar pasukan yang lebih hebat. Dalam satu kerjasama antarabangsa yang hampir tidak pernah berlaku sebelum ini, beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, China, India, Jepun, Rusia dan pelbagai anggota Kesatuan Eropah menubuhkan rondaan tentera laut di seluruh rantau itu. Mereka menghantar kapal perang, pemusnah dan bot ronda, mengubah Teluk Aden daripada taman permainan lanun kepada salah satu laluan air yang paling dikawal ketat di dunia. Ia berjaya, zaman kegemilangan lanun pun berakhir dan apabila tahun-tahun berlalu, bilangan serangan atau cubaan serangan menurun sehingga sifar. Dan keadaan itu kekal begitu selama beberapa tahun. Nampaknya masalah itu telah diselesaikan, tetapi sebenarnya ia hanya dibekukan sementara. Lanun-lanun itu sebenarnya tidak dihapuskan. Mereka hanya menunggu masa yang sesuai, menanti gabungan peristiwa yang tepat supaya mereka boleh kembali. Dan pada awal tahun 2020-an, segalanya berjalan lancar untuk mereka. Kekacauan mulai tercetus di seluruh Timur Tengah, memuncak pada akhir tahun 2023 dengan serangan Hamas pada 7 Oktober dan permulaan Perang Gaza. Apabila keadaan semakin tidak terkawal, kuasa-kuasa besar dunia menjadi lebih tertumpu kepada krisis yang sedang berlaku, manakala kebimbangan mengenai kemungkinan serangan lanun diletakkan ke tepi. Rondaan maritim mula dikurangkan apabila kapal perang dan kapal lain dipindahkan atau diberikan arahan baru dan lanun Somalia mula keluar dari tempat persembunyian mereka. Menyedari ada peluang untuk diambil kesempatan, mereka kembali ke laut sekali lagi. Dan pada tahun 2023, kebimbangan mula timbul bahawa era baru lanun Somalia bakal bermula. Pada November 2023, kebimbangan itu menjadi kenyataan dan dunia menyedari bahawa zaman lanun Somalia belum berakhir. Lagipun, sejarah telah menunjukkan bahawa lanun Somalia tidak menaiki kapal secara rawak atau merampas kapal pertama yang melintasi laluan mereka. Mereka memang oportunis, tetapi juga berhati-hati dalam kaedah mereka. Mereka memilih sasaran mereka dengan teliti, selalunya mensasarkan kapal yang perlahan, tidak berdaya dan bernilai tinggi, menjadikannya semudah mungkin untuk mereka naik ke atas kapal, menundukkan anak kapal dan meminta wang tebusan yang besar. Dan pada 23 November, satu sasaran yang kelihatan sempurna muncul di hadapan. MV Central Park berukuran 475 kaki panjang dan 78 kaki lebar dengan tonaza kasar sebanyak 12,145 tan. Kapal besar ini dibina di Jepun pada tahun 2015
dan berlayar di bawah bendera Liberia. Tetapi sebenarnya, dimiliki oleh syarikat Zodiac Maritime yang berpangkalan di London, sebuah syarikat perkapalan besar yang dipengerusikan oleh bilioner Israel Ilyas Ofer, yang dianggarkan mempunyai nilai bersih melebihi $33 bilion. Kapal seperti ini biasanya mempunyai kelajuan maksimum sekitar 16 knot atau kira-kira 80 batu sejam. Di atas kapal Central Park pada hari itu, terdapat 22 pelaut dari pelbagai negara termasuk Bulgaria, Georgia, India, Rusia, Turki, Vietnam dan Filipina. Kapal itu sedang mengangkut sejumlah besar asid fosforik, satu bahan kimia yang sangat menghakis tetapi juga sangat berguna dan serbaguna yang boleh digunakan dalam baja, sebagai bahan tambahan makanan Dan juga mempunyai pelbagai kegunaan dalam industri farmaceutical. Bagi Lanun, Central Park memenuhi semua kriteria mereka. Ia bergerak perlahan, memudahkan mereka mengejar dengan bot laju mereka. Ia mempunyai kru awam yang agak kecil tanpa pengawal bersenjata di atas kapal. Ia membawa kargo yang cukup bernilai untuk menjadikan bayaran tebusan berjuta-juta dolar itu berbaloi. Lebih-lebih lagi, kargo itu sangat berbahaya dan perlu dikendalikan dengan berhati-hati. Yang bermaksud, kru kurang berkemungkinan untuk mencuba sebarang manuver yang tidak menentu atau melakukan apa-apa yang boleh menyebabkan kebocoran atau tumpahan. Dan ia berada betul-betul di situ, hanya beberapa puluh batu dari pantai Somalia. Melalui koridor transit antara bangsa yang disyorkan, seolah-olah menunggu untuk dirampas, tanpa kapal perang barat atau frigat NATO kelihatan berada di kawasan itu untuk mempertahankannya. Ini adalah peluang yang mereka tidak boleh lepaskan. Mereka tidak berminat dengan asid fosforik atau apa-apa kargo lain yang kebetulan berada di atas kapal itu. Bukanlah mereka boleh menyedutnya dan menjualnya semula di pasaran gelap. Bagi mereka, tumpuan rampasan itu adalah pada anak kapal. Apa yang mereka perlu lakukan, seperti yang telah mereka lakukan berkali-kali sebelum ini, hanyalah menawan anak kapal sebagai tebusan dan menjadikan kapal itu sebagai penjara terapung. Dari situ, setiap hari yang berlalu akan memberi lebih banyak tekanan kepada mereka yang bertanggungjawab ke atas kapal dan orang-orang di atasnya. Syarikat perkapalan, syarikat insurans, kerajaan. Keluarga tebusan akan bercakap dengan media, merayu agar orang tersayang mereka dikembalikan dengan selamat, dan jika semuanya berjalan seperti dirancang, pihak berkuasa akhirnya akan akur dengan tuntutan Lanun. Jadi, bagi Lanun, kejayaan atau kegagalan serangan bergantung kepada mereka untuk mencari dan menundukkan anak kapal secepat mungkin. Tetapi, ini adalah tahun 2023, bukan 2008. Dan selepas ratusan serangan Lanun sebelum ini, anak kapal zaman moden telah dilatih untuk bertindak balas terhadap situasi seperti ini dengan cara yang sangat khusus. Bukan dengan melawan balik atau cuba menjadi wira. Mereka ini bukan askar, tetapi orang awam, pelaut, jurutera dan juru navigasi. Sebaliknya, mereka diberikan satu set arahan yang mudah, lari dan bersembunyi sebaik sahaja ada tanda bahaya. Anak kapal. Kapal tangki hari ini sepatutnya menuju ke bilik keselamatan di atas kapal yang dikenali sebagai Citadel. Dari situ, mereka boleh membuat panggilan kecemasan dan bertahan sehingga bantuan tiba. Ia adalah strategi yang mudah tetapi bijak. Kerana walaupun Lanun berjaya naik ke atas kapal dan mengawal dek, mereka tidak akan benar-benar berkuasa jika mereka tidak dapat mendekati anak kapal. Dan pada 26 November, strategi itu bakal diuji sepenuhnya. Hampir pukul 6 pagi. Fajar telah menyingsing dan matahari mula terbit di atas ufuk ketika Lanun-Lanun memecut laju menuju sasaran mereka. Perahu kecil mereka dengan mudah boleh mencapai kelajuan sekitar 25 knot atau hampir 29 batu sejam. Jadi, mengejar kapal tangki Central Park yang bergerak perlahan tidak menjadi cabaran langsung. Setiba lagi di sebelah kapal besar itu, Lanun-Lanun bersenjata menggunakan cangkuk dan tangga tali untuk memanjat naik ke atas dek menggenggam AK-47. Di tangan mereka, mereka bergerak menuju ke jambatan kawalan. Mereka tahu bahawa beberapa minit berikutnya adalah sangat penting. Di sinilah segalanya ditentukan, sama ada menang atau kalah. Inilah titik perubahan yang menjadi penentu kepada keseluruhan operasi mereka. Mereka perlu mencari kru sebelum kru itu sempat bersembunyi. Selagi mereka dapat melakukannya, semua yang lain akan tersusun dengan sendirinya dan rundingan akan bermula. Ia mungkin mengambil masa beberapa hari, minggu atau bahkan bulan untuk Lanun mendapatkan apa yang mereka mahukan, tetapi dengan sekitar 2 dozen tebusan serta sejumlah besar kargo kimia yang bernilai tinggi, mereka boleh keluar dari operasi ini dengan beberapa juta dolar lebih kaya. Tetapi, apabila mereka menceroboh jambatan, Lanun-Lanun itu berdepan dengan satu hasil yang mengejutkan dan tidak diingini. Ia kosong. Anak kapal langsung tidak kelihatan. Kerana apa yang Lanun-Lanun itu tidak tahu ialah, Central Park telah melihat mereka datang dan pada tanda bahaya yang pertama, Kapten Turki kapal itu telah memulakan protokol yang telah dia dilatih untuk ikuti. Pada kira-kira jam 6.00 pagi, sewaktu Lanun-Lanun itu sedang berlumba menuju ke kapal tangki tersebut, dia menekan suar kecemasan automatik kapal itu, menyebabkan satu siaran kecemasan disebarkan melalui frekuensi tentera, memaklumkan mana-mana kapal sekutu di kawasan itu bahawa Central Park sedang diserang. Dalam beberapa minit selepas itu, Kapten dan anak kapalnya bergegas ke dek bawah dan mengunci diri mereka di dalam bilik perlindungan. Banyak kapal dagang moden mempunyai bilik selamat khas seperti ini, selalunya terletak berhampiran dengan bilik enjin, di hujung koridor berliku seperti labirin yang biasa bagi anak kapal.
tetapi sangat mengelirukan bagi penceroboh yang tidak biasa. Bilik pelindungan ini adalah tempat di mana pelaut boleh bersembunyi dalam situasi berbahaya seperti cubaan rampasan. Ia dilengkapi dengan dinding tebal dan pintu yang diperkuat. Bilik panik ini selalunya dilengkapi dengan radio atau telefon satelit yang membolehkan anak kapal meminta bantuan. Ia juga dipenuhi dengan bekalan makanan, air dan peralatan perubatan yang mencukupi untuk bertahan selama beberapa hari, dengan lampu kecemasan dan sistem pengudaraan untuk keselesaan tambahan. Setengah kubu malah mengandungi kawalan untuk pelbagai bahagian kapal, membolehkan anak kapal mematikan enjin dan menghalang lanun daripada mengemudi kapal itu ke salah satu pelabuhan mereka. Dan banyak juga yang mengandungi skrin paparan yang disambungkan kepada kamera di seluruh kapal yang membolehkan anak kapal menjejak kedudukan lanun pada bila-bila masa. Kubu telah terbukti menjadi antara langkah anti lanun yang paling berkesan, dan pada 26 November, 22 orang anak kapal Central Park bergantung kepada kubu mereka untuk memastikan keselamatan mereka, mengunci diri mereka di dalam. Mereka terus menghantar isyarat kecemasan, berharap bahawa mereka akan didengari dan dibantu oleh salah satu daripada banyak pasukan tentera yang telah menjalankan rondaan anti-lanun selama sedekad yang lalu. Sementara itu, di tingkat atas, lanun-lanun itu berpecah dan mencari sebarang tanda kehidupan. Mereka mula panik apabila mereka sedar pemasa undur telah mula berdetik. Dengan setiap minit yang berlalu, peluang mereka untuk berjaya semakin tipis dan keadaan mereka akan menjadi lebih dramatik. Lebih buruk lagi, kerana sebuah kapal berhampiran baru sahaja menerima panggilan kecemasan Central Park, dan ia bukan sebarang kapal. Ia adalah salah satu kapal perang paling berkuasa di dunia. USS Mason, sebuah pemusnah peluru berpandu kelas Ali Burke Aegis yang mempunyai kuasa tembakan cukup untuk memusnahkan seluruh armada lanun dalam sekelip mata, dan ia sedang menuju terus ke arah mereka. Sebaik sahaja kru Mason mendengar panggilan itu, mereka segera mengambil tindakan. Enjin turbin gas yang besar pada pemusnah itu mula mengaum, menggelakkan kapal sepanjang 509 kaki itu ke lokasi rampasan pada kelajuan melebihi 30 knot atau 35 batu sejam. Di atas kapal kargo itu, anak kapal terus bersembunyi, berharap mereka tidak akan ditemui. Ketika lanun-lanun itu berkeliaran di koridor, memanggil agar para pelaut menampakkan diri, mereka semakin kecewa. Setiap bilik kosong, setiap lorong membawa kepada jalan buntu yang lain. Detik-detik cemas bertukar menjadi minit apabila lanun-lanun itu hampir pasti dapat merasakan ganjaran $1 juta mereka hilang di depan mata. Dan kemudian, perkara yang tidak dapat dielakkan berlaku. Mason, ditemani oleh sekumpulan kecil kapal bersekutu dan pesawat yang berkaitan dari pasukan petugas gabungan anti-lanun, tiba di lokasi kejadian. Ini adalah kapal yang dibina untuk peperangan. Ia dilengkapi dengan meriam artileri 5 inci Mark 45 Mod 4, sistem senjata jarak dekat Phalanx 20mm, 2 sistem mesingan Mark 38 25mm, 4 senjata berkaliber 0.5 inci, 96 sel peluru berpandu dan lengkap dengan peluru berpandu permukaan ke udara, anti-balistik dan peluru berpandu jelajah serta stok torpedo. Malangnya, semua senjata itu tidak banyak membantu dalam situasi seperti ini. Walaupun pemerhati luar mungkin membayangkan bahawa tentera laut AS boleh sahaja menghantar kapal pemusnah bersenjata berat untuk menghapuskan lanun dengan kekerasan, situasi seperti dalam filem blockbuster itu sebenarnya tidak wujud dalam dunia nyata. MV Central Park bukanlah kapal perang musuh. Ia adalah kapal awam yang membawa stok bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar. Sebarang peluru berpandu, peluru meriam atau tembakan yang dilepaskan ke arah kapal itu, walaupun dengan berhati-hati dan tepat, tetap membawa risiko menyebabkan korban awam. Atau krisis ekologi yang serius jika mana-mana bekas kimia itu rosak. Jadi apabila ia tiba di perairan yang sama dengan kapal yang dirampas itu, objektif Mason bukanlah untuk memusnahkannya, tetapi untuk menyelamatkannya. Untuk melakukan itu, tentera Amerika Syarikat terpaksa bergantung kepada satu taktik khas yang dikenali sebagai periksa, naik kapal, geledah dan rampas. Atau ringkasnya, VBSS. VBSS adalah salah satu jenis misi yang paling mencabar yang boleh diminta untuk dilaksanakan oleh mana-mana anggota tentera. Seperti yang dinyatakan dalam akronim itu, ia melibatkan pasukan memeriksa kapal yang dirampas, menaikinya, mencari pejuang musuh dan merampas kawalan daripada mereka. Jika ia kedengaran mudah, sebenarnya tidak. Terdapat banyak pemboleh hubah yang terlibat dan terlalu banyak cara misi-misi ini boleh gagal. Malah, untuk menaiki kapal pun, kapal yang bergerak di bawah kawalan musuh boleh menjadi sangat berbahaya dengan pasukan menaiki biasanya tiba sama ada dengan helikopter atau menggunakan bot laju mereka sendiri. Setelah berada di atas dek, mereka mesti bergerak melalui kapal yang besar itu, menyisir setiap tingkat, setiap bilik, setiap koridor. Mereka tahu bahawa pejuang bersenjata boleh bersembunyi di setiap sudut. Tetapi mereka juga tahu ada orang yang tidak bersalah di atas kapal yang perlu diselamatkan. Mereka mesti dapat membezakan antara kedua-duanya, yang bermakna mereka tidak boleh masuk dengan melepaskan tembakan secara membabi buta. Sebaliknya, mereka mesti mengambil masa untuk menganalisis setiap tanda kehidupan, membezakan antara kawan dan lawan sebelum membuat keputusan sama ada untuk melepaskan tembakan atau memberikan bantuan. Dan mereka perlu melakukan semua ini dalam ruang sempit yang sering menyesakkan di dek bawah kapal kargo dengan begitu banyak tempat untuk musuh bersembunyi. Dalam situasi seperti ini, perompak mempunyai kelebihan. Walaupun mereka selalunya hanya bersenjatakan senjata dan peralatan yang jauh lebih primitif, dan mereka juga tidak mempunyai latihan serta pengalaman ketenteraan seperti
seperti askar-askar yang memburu mereka. Mereka masih mempunyai kelebihan penting, iaitu dapat mengambil posisi tersembunyi, menyediakan perangkap dan serangan hendap serta melepaskan tembakan terlebih dahulu kepada lawan mereka. Jika pasukan VBSS Mason ingin mengawal Central Park, mereka tahu bahawa ia boleh menjadi sangat berisiko dan mungkin memerlukan pengorbanan yang besar. Ketika kapal perang Amerika menghampiri Central Park, tentera laut AS mengeluarkan mesej kepada Lanun supaya mereka menyerahkan kawalan kapal itu serta-merta atau menanggung akibatnya. Tentera laut berharap bahawa ini mungkin cukup untuk menakutkan orang Somalia sekaligus mengelakkan keperluan untuk operasi VBSS yang mencabar. Pada ketika ini, Lanun masih belum berjaya menangkap seorang pun anak kapal yang semuanya selamat berada di dalam ruang pelindungan. Peluang mereka kini telah tertutup rapat. Untuk menjadikan ini satu rampasan yang berjaya, mereka bukan sahaja perlu menguasai kapal, tetapi juga menangkap anak kapal. Hanya dengan itu mereka akan mempunyai kuasa yang diperlukan untuk menuntut wang tebusan. Kini, apabila melihat ke sebelang lautan kepada kapal perang Amerika bernilai $1 bilion, mereka sedar misi mereka telah berubah dengan begitu pantas. Segala rancangan untuk krisis tebusan yang berpanjangan telah musnah. Ini bukan lagi satu penculikan. Ia kini misi melarikan diri dan mereka perlu melarikan diri dari tempat kejadian secepat mungkin. Meninggalkan di bawah dan bergegas kembali ke kawasan terbuka, 5 lanun bersenjata itu meninggalkan operasi mereka dan memanjat semula pagar penghadang kapal pembawa bahan kimia itu. Mereka melompat ke dalam bot laju mereka. Mereka menolak pendikit ke tahap maksimum, berharap bot laju mereka yang lincah itu cukup untuk membolehkan mereka melarikan diri dengan pantas. Tetapi, ini bukan filem Hollywood. Ini adalah kehidupan sebenar. Dan walaupun kelajuan bot laju itu mungkin terlalu pantas untuk kapal tangki itu kejar, ia masih belum cukup untuk melarikan diri. Sebuah kapal pemusnah peluru berpandu Amerika Syarikat, terutamanya yang disokong oleh armada kecil pesawat pengawasan tentera dan aset-aset lain, melihat lanun-lanun cuba melarikan diri, kru USS Mason segera beralih daripada merancang misi menyelamat kepada bersiap sedia untuk menangkap mereka. Enjin berkuasa tingginya mengaum sekali lagi apabila ia memulakan pengejaran laut berkelajuan tinggi terhadap kapal lanun kecil itu. Objektif baru ditetapkan, iaitu menghentikan orang Somalia sebelum mereka sempat kembali ke pantai. Jika lanun-lanun itu melarikan diri di bawah lindungan kegelapan, ia mungkin dapat meningkatkan peluang mereka. Sebuah kapal seperti milik mereka, yang sangat kecil sehingga hampir tidak kelihatan di skrin radar, mungkin dapat memecut keluar dari pandangan pengejar mereka dan benar-benar lenyap dalam kegelapan malam. Malangnya bagi mereka, cubaan melarikan diri ini berlaku pada waktu siang dan lanun-lanun itu hanya mempunyai kelebihan awal yang amat tipis. Dengan menggunakan gabungan pemerhati, bantuan udara dan sistem radar canggih, Mason mengekori bot laju itu tidak pernah hilang dari pandangan dan semakin hampir setiap minit yang berlalu. Orang Somalia itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk memperlahankan bot atau menyerah diri. Jadi, Kapten Mason meningkatkan tindakan dan mengarahkan beberapa tembakan amaran dilepaskan. Senjata berat kapal pemusnah itu melepaskan tembakan dengan ketepatan yang teliti mengenai air di sekitar bot laju tersebut, memberikan mesej yang jelas kepada mereka di atas bot. Sama ada berhenti dan hidup untuk menceritakan kisah ini atau berisiko dihancurkan jika anda enggan berhenti. Menyedari bahawa mereka tiada pilihan lain, lanun-lanun itu membuat satu-satunya tindakan yang masuk akal. Mereka memberhentikan bot laju mereka dan mengangkat tangan sebagai tanda menyerah diri. Tetapi, seperti yang anda akan lihat, bahaya masih belum berakhir. Dalam beberapa minit, pasukan menaiki kapal tentera laut sedang menuju ke bot laju itu untuk menangkap orang Somalia itu. Senjata mereka dirampas, tangan mereka diikat dan mereka dibawa pergi untuk menghadapi akibat daripada perbuatan mereka. Dalam beberapa jam sahaja, satu rampasan yang kelihatan seperti akan memberikan jutaan dolar kepada lelaki-lelaki ini telah berakhir dengan penangkapan mereka. Tiada siapa yang cedera atau terbunuh dan para kelasi Central Park keluar dari bilik selamat mereka tanpa sebarang kecederaan. Tetapi, satu kejadian dramatik menanti kru USS Mason. Ia kelihatan seperti hari yang berjaya. Sebuah kapal telah diselamatkan, sekumpulan lanun telah ditangkap, semuanya berjalan mengikut rancangan. Tetapi, dalam beberapa jam selepas operasi itu, satu ancaman baru yang jauh lebih berbahaya muncul. Bukan dari Somalia di selatan, tetapi dari Yaman di utara. Di sana, pasukan Houthi telah mengesan kehadiran kapal perang Amerika di Teluk Aden dan mereka tidak berniat untuk membiarkannya melalui begitu sahaja. Mereka melancarkan 2 peluru berpandu balistik berkelajuan tinggi dari lokasi yang diduduki di dalam Yaman ke arah USS Mason dan Central Park. Skrin radar Mason menyala dan isyarat berbunyi, menandakan ancaman yang sedang mendekat. Pertahanan telah dipasang dan bersedia untuk cuba menangani peluru berpandu Houthi. Tetapi, nasib baik, ia tidak perlu melepaskannya. Dan mengetahui sebabnya. Peluru berpandu Houthi jatuh ke dalam air kira-kira 10 batu nautika dari kapal perang Amerika itu. Tetapi hakikat bahawa puak Houthi telah menembak ke arah kapal Amerika Syarikat adalah satu petanda jelas betapa cepatnya situasi di Timur Tengah semakin merosot dan betapa berbahayanya lokasi itu kini. Dalam tempoh 1 hari saja, sebuah kapal Amerika Syarikat campur tangan dalam cubaan rampasan dan peluru berpandu musuh jatuh tidak jauh dari situ. Walaupun kapal Mason mampu menangani mereka, perkara yang sama tidak boleh dikatakan untuk kapal dagang dan kapal awam yang melalui kawasan itu. Dan pada saat itu,
Satu realiti baharu yang menakutkan menjadi kenyataan bagi kapal-kapal tersebut dan anak-anak kapal mereka. Bukan sahaja mereka kini perlu kembali takut kepada lanun, tetapi mereka juga terpaksa berdepan dengan risiko berterusan peluru berpandu supersonik yang boleh menyambar dari langit secara tiba-tiba dengan kuasa letupan yang cukup untuk menghancurkan seluruh kapal dan kargo mereka dalam sekelip mata. Hanya setahun atau 2 tahun sebelum itu, seluruh rantau ini kelihatan jauh lebih selamat. Era lanun Somalia dipercayai telah berakhir. Dan walaupun ketegangan masih membara di bawah permukaan, Timur Tengah belum lagi tergelincir ke dalam keadaan huru-hara yang begitu ketara. Namun, menjelang akhir tahun 2023, segalanya telah berubah sepenuhnya dan kapal pemusnah seperti USS Mason tidak lagi ditugaskan untuk rondaan maritim yang agak aman. Kini mereka perlu menangani panggilan kecemasan, misi menyelamat, pengesanan peluru berpandu, pengiringan kapal dagang dan pemintasan drone. Semuanya di salah satu laluan perkapalan tersibuk di dunia. Ia adalah peringatan keras tentang rapuhnya keselamatan maritim. Tempat yang kelihatan selamat dan stabil boleh runtuh dan hancur jauh lebih pantas daripada yang kita bayangkan. Dan bukan satu, tetapi beberapa krisis boleh muncul hampir entah dari mana. Apa yang diperlukan hanyalah gabungan keadaan yang sesuai untuk mengubah seluruh kawasan perairan menjadi perangkap maut sebenar. Dan akan sentiasa ada pihak jahat daripada lanun hingga pengganas yang sentiasa bersedia untuk mengambil kesempatan ke atas situasi itu demi kepentingan mereka sendiri. Tetapi lanun Somalia bukanlah satu-satunya yang merasai kuasa pantas dan tegas tentera AS. Untuk melihat bagaimana AS menangkap Presiden Venezuela dalam serbuan kilat selama 2,5 jam, klik video di skrin anda sekarang dan saya akan jumpa anda di medan perang yang seterusnya.